Okey, korang pernah tengok tak dashcam boleh sumbat dalam poket? Nampak ni, ada kat dalam ni. Tada! Kecil kan? Ni phone aku. Ni size dashcam. Best gila. Ini adalah 70 my dashcam 4K M800. Tengok design dia, very sleek, sangat kecil. Kat sebelah sini ada button power dan juga untuk sync wifi, untuk connect ke phone. Sini ada port untuk sambung rear view camera, sini pula power. Belakang ni kalau korang tengok kat bawah tu dia ada tunjuk macam mana nak lock kamera bila install. Tengok cara install dia. Ni tarik and sap. Wow, siap. Disebabkan aku ada dashcam 70 my sebelum ni, so semua kabel ni boleh masuk balik. Ini rear view camera, ini kabel power. Dah settle. Apa barang pasang dashcam kat kereta biasa je, aku pasang kat drift car terus. Kat sini baru kita boleh test kalau dalam keadaan yang sangat bergegar dan violent movement, dashcam ni boleh ke tidak maintain video quality yang bagus. M800 ni kali ni boleh rekod dalam 4K instead of 2K je macam model M500 dulu tu. Kamera belakang pula rekod 1080p. Dalam keadaan chaotic macam drift car ni berguna tau bila pasang dashcam yang ada dual view. Boleh tengok depan dan belakang. Macam boleh replace action camera je. Drifting ni satu motorsport yang bahaya gila lah. Tapi walaupun dalam keadaan yang kecoh macam ni, still video quality dari M800 ni nampak indah je. Okay, jom kita buat zoom in test. So, M800 ni boleh record in 4K kan? Should be lah. Kita zoom in dekat gila macam ni, tak ada masalah footage pecah lah kot. Tengok tu, sharp lagi tu. Punyalah power My Colour Vivid Plus Solution ni. Tengok exposure langit dan darat pun still nampak balance. Kamera depan dia pakai Sony Starvis 2 IMX678 dan yang belakang pula Sony Starvis 2 IMX662. Sensor yang baru ni kalau malam punya footage sangat impresif sebenarnya. Kalau korang tengok aku lalu area yang paling gelap kat taman aku ni. Tengok, aku tutup lampu pula. Dalam footage dashcam ni masih boleh nampak lagi details tu. Tengok footage malam ni. Aku tutup lampu kereta, still boleh nampak nombor plate kereta kat depan ni. Tak ada hal lah. Lagi satu feature special adalah Lumi Vision yang dah di-upgrade untuk night parking surveillance. Basically, sensor ni extend exposure time untuk boost sensor sensitivity dan reduce image noise. At the same time, dapat capture detail walaupun gelap gelita. Dashcam 4K M800 ni ada built-in GPS untuk lock speed, time dan juga perjalanan kereta. Bagus ni kalau nak track anak aku pinjam kereta kan dan bawa laju ke apa kan. Kantoi. Satu lagi best kalau korang install sekali 70 my hardwire kit, M800 ni boleh warning kalau ada orang langgar kereta masa parking. Dia terus hantar warning kat app 70 my dan terus auto record time lapse. Kalau kereta korang jenis yang tak ada ADAS pula, pasang dashcam ni terus auto ada. Bukan auto ada, auto ADAS. Kalau korang tukar lane secara tak sengaja, dia marah. Ada basikal atau pejalan kaki pun dia warning sekali. Jangan langgar Feature lain yang menarik dalam app 70 my ni, korang boleh monitor battery voltage korang tu. Kadang-kadang tu kereta lama kita dah lupa bateri 12 volt tu elok lagi ke tidak kan. Dalam app ni korang boleh turn on RS effect. RS tu maksud dia Road Story Mode. Dalam mode ni footage korang akan overlay dengan extra information yang nampak futuristic gila. Bunyalah berlambak dah brand dashcam yang aku pakai kan. Satu benda aku puji 70 my ni, proses kau nak download footage dari dashcam ke phone sangat cepat. Pasal dia pakai 5 GHz Wi-Fi speed. So dia boleh transfer 200 MB in 5 seconds je. Aku nak download video kucing dari YouTube pun lagi slow. Vantage M series ni dia ada 128GB internal storage. So tak payah nak masukkan micro SD card. Kalau nak cabut untuk nak transfer file ke PC, senang je. Sudah cabut, mainnya senang. Tak ada ADAS sekarang. Cucuk PC, cucuk USB dan transfer. So kalau korang mencari dashcam saiz kecil, 4K dan tak bulky nak melekat kat windscreen korang tu, aku rasa M800 ni sangat sesuai untuk korang. Adakah ini first dashcam in Malaysia yang pasang kat drift car?